Dekat Banting ni, ada satu lagi pop Middle East yang paling awal tumbuh dekat sini. Rasanya tak pernah kongsi lagi dengan korang. Dan makanan dorang pun of course jenis yang selambak ya, sesuai nak bawa family beramai-ramai. Macam kenal je, macam tahu je, Ina. Alah, mesti ramai dah tahu nasi arak Al-Syam ni kan? Lokasi dia sederet je dengan bangunan Maybank Banting tu. Dan dorang pun ada satu lagi cawangan di Bukit Canggah Banting. Dan korang tahu tak, dekat sini pun ada set family yang banyak tu sesuai nak kunyah beramai-ramai. Macam Lanshan family set ni. Dalam satu pinggan tu ada 3 ketul lamb shank, boleh tahan besar ya setiap satu tu. Nak kongsi dengan orang sebelah pun ngam juga. Dan nasi mandi Al-Syam untuk 3 ke 4 orang kunyah. Oh ya korang, dekat sini dah ada roti malawa. Alah, roti Pak Arab yang besar gedabak tu. Tapi dekat sini dah dipotong siap-siap, so senang nak kunyah dengan family. Roti ni korang boleh kunyah dengan lauk fasa chicken ni ke, tak pun dengan kedah lamb ni ke, atau kibab mugol-gol ni ke, atau ikan bakar ni pun boleh juga. Kalau family korang jenis ramai, pilih je lauk semua tu. The more the merrier. Selain tu, shawarma pun ada, pizza untuk anak-anak kecil pun ada. Dan minuman dalam jug sesuai untuk family pun ada ni ha. Lepas dah kunyah tu semua, jangan lupa kunyah manisan pula. Paling famous dekat sini of course lah kunafa. Yang enak kunyah ni perisa paling netizen suka, biskof dan pistachio. Serius, memang best dan sesuai sangat nak sambut birthday atau makan-makan dengan family. Apa lagi? Yuk cuba. Memang marem weh.